Hari tu frame. Mana? Jalan ikut je. Ajaknya manjung je tu tak pakai jaket pun. Tak lah kadang Apa jadi ni? alang-alang lah ya. Okay. Hari-hari. Dia sweater pula dah. Orang kabur dah tadi pakai jaket. Ni. Ni atas. Ni okey ni. Okey lah. Random ke tak random? Dia jaket baru tau. Street motor Kacau gitu. Manilah aku nak menyelidik. Satu dia. Ini dulu haus tu. Mana? Sekarang pukul 11.47 kita ada dekat Iskandar. Kaburnya. Bang, manjung dah lah bang. Awak tu yang dekat sedap je. Ipoh abang. Tak ada tengok belum rumah. Tak ada pergi pergi manjung. Habis belum rumah makan je minyak bakar kena matahari. Ada bagi location sampai nak pergi ke Kuala Gansor aku macam gaya. Tak kita tengok ikut. Betul kan? Kita orang nak main kat itu je. Pergi makan-makan, nak pusing-pusing. 800. 800 sampai situ. Ni kalau pergi kamera, naik ini langsung. Macam bawa kat seronok ya. Makan kacau. Nak suruh mulut Syau lah. Kau dapat tak? Aku follow.
tak dirancang. Ni Bila rancang tak jadi. Tuh, jom. Aku nak pergi. Tak, tunggu sekejap. Balik. Tak ada gambar. Dah aku dah terfikir sampai sini hari ni. Satu, dua, tiga. Dah. Yang tak dijangka sedar-sedar sampai Cameron Island. Kena faham. Ikut ni lah ni Mamat yang gila betul. Cara lagu dia? Ha? Cak. Sedar-sedar dah kena faham. Jangan diikut orang yang gila macam Muhammad. Mana K-Farm tu? Tak ada ya, ikut tu. Oh gitu cara naik motor ni. Belakang. Kalau langkah sakit kaki. Ya chef.
jom. Aku bertakut. Ada apa ni? Ada Timbuk lah. oh, ada nasi pun ada, steamboat pun ada. Ada. Makan steamboat lah kan? Allah Akbar. Timbuk ke? Ikut je. Kena ke biasa. Panggil aku direktur buah balik. Terus jom. Apa ya? Mari ada golek tu. Sini? Naik motor? Tengah mewah ambil strawberry-nya. Abang kan makan kenyang, saya. Ada lagi ke sana? Ada lagi ke sana? Saya. Kat sini buah dah murah tadi. Saya mana sana? Buah tu murah dah. Ini berapa strawberry? Banyak. 2 kilo, RM10. 20. Lain dah, strawberry sini. Warna. Mana? Sini lah. Saya hati beli lah. Snack. Pokoknya tak pernah mengeluarkan hasil. Tak pernah mengeluarkan hasil. Buah hasil je. Ada kompetinya. Dari sini kita boleh tak sama tak kau nak. Bila kata tak video tak kau. So, kita sekarang ada dekat hotel Beatrix dekat Centrum Mall. Sebenarnya memang Tak terfikir pun, tak ada plan. Ni memang real talk guys. kan ni kena racun semua. Kita kena racun dan sudah ini dia balik seorang-seorang. Kita je kat sini. Duduknya muak balik Kita kan di sini. sebab tadi nak balik dah petang. Lepas tu memang berat dah. dah hujan. Kita kena balik ikut tampah tu. Uish nak balik. Tak berani guys. Check Gelap dekat US pun tadi sampai ni lebih kurang pukul 9. Karina nak ambil risiko. So kita carilah. Nasib baik ada bilik. Sebab semua penuh. Kita orang nak duduk dekat Brinton. Sebab sebelum ni pernah duduk kat Brinton. Tapi dah penuh. Lepas tu kita orang nak duduk dekat Cool Mama. Penuh juga. So Beatrix ni lah yang kosong. Boleh lah. Dia jangan-jangan sekali ada buat kerja gila tu. Tak bawa apa-apa je orang. Sikit pun tak bawa apa-apa. Baju RM10 pun. Baju baru beli. Semua baru. Semua kena beli baru. Baik. Lah. Kita nak pergi cari kawan-kawan lah kot. Kita lupa diri. So, kita nak pergi cari apa nak makan dulu. Tak tahulah nak makan apa. Pusing dulu. Kita pusing-pusing je dia tengok apa yang ada. Sejuk ni sedap makan benda panas-panas. Tapi tak tahu lagi nak makan apa. Kita tengoklah nanti. Berat je. Berat nak. Kita orang hari ni keluar pukul 10 pagi daripada Selekor. Sampai dekat Bagan Datuk. Pukul 10 lebih tu baru kita orang pergi
Abang Datuk. Ada kau jual goreng-goreng kat sini? Cari macam-macam lah malam ni. Apa je nak makan. Minggu Kitchen. Ada bilang. Dia sebab makan hotpot. Thank you. Yuk, Johan. Boleh. Thank you. Terima kasih. Kita duduk tengah. Thank you. Mudah-mudahan. Dah bayar dah. 300 lebih 400 berapa? Nak isau. Baji. Buat keluar. Buat keluar apa? Buat baji. Ha. Ya. Kali ke. Baik, apa? Saya. Tung au. Itu tu. Tak nak lah. Kalau simple lama kan terlalu jagon susu harga paling murah. Oh, dia lagi. Ni. Betul. Betul. Oh, ingatkan ni ingatkan palsu. Dah bukan. Berapa lagi? Kenyang lah. 8 ni. Oh, Tunai saja. Dah banyak kan? Nanti tak sedap. Cukup tu je. boba yang. Oh, ya ke? Ya, boba yang. Ha? Boba. Selepas itu Aduh. Allah. Oh, letak air. Oh, baru letak air. Oh, kejap saya pilih. Pink lemonade yang. Strawberry. Tak ada air. Oh, kita main nak taruh-taruh. Ni yang pink lemonade. Tapi awak tak suka lemon. Nak strawberry tadi. Ni. Saya nak jugalah custom. Buruk lelaki aku custom. Tak menarik langsung. Ini kalau aku yang custom mesti best. Jom, awak nak beli apa-apa? Tapi kan korang hari ni strawberry murah. Tu lah siapa esok mahal. Sekilo RM10 korang. Semalam aku beli dekat TF
Satu box adalah dalam 18 biji. Tak sampai kot 12 biji macam tu. ya? RM22. Hari ni sekilo Boleh jual RM10. Besar-besar bapak dia punya strawberry. Esok baru nak beli. Sebab kalau kita beli hari ni, strawberry tak ada strawberry dah. Dia jadi jam strawberry. Semakin banyak kita berjalan, semakin banyak kita makan. Jadi Jahat punya air custom dia. nak sedap kan? Walaupun buruk lah awak custom. Buka lagi ke tak? Tanya. Yang saya tak dengar ni. Kawan ni boleh bawa kan? Bukan pakai tu, pakai kecil. Morning. Morning. Tak boleh tidur korang. Biasanya tidur awal. Tak boleh tidur Pukul 3 pun tak tidur. Pukul 4 pun tak tidur. Pukul 7 bangun. Mandi dah terus. So ni lah kita pakai t-shirt baru RM10 semalam beli. T-shirt dan dalam-dalam je yang tukar. Yang lain tak payah. So kita duduk dekat Beatrix. Ngantuk ke bang? Dah okey awak tu. Ayah awak? Ni ada dalam belakang. Okay. So kita nak check out. Assalamualaikum. Thank you Beatrix. Ngantuk Dia macam ngantuk Kita nak ngantuk okey lah tu. So kita dah hantar kunci dan minta deposit refund sebab aku tidur. Morning. Okay, thank you. This one for me? For you? Okay. Alright. Oh, for me. Thank you. So, mana? Awal-awal hari ni sebab malah kita orang pun tak plan nak datang sini. Jadi tak tahu nak buat apa. Tapi kita nak balik awal. Yang sekejap lagi nak ambil gambar saya kat tengah-tengah. Mana-mana. Selamat pagi. So kita berada di Kia Farm seawal 8:19 pagi. Sebab semalam kita dah tanya dia buka pukul berapa, dia kata 8:30. Kalau 8:19 kita dah terpacak kat ni sebab kita nak beli strawberry. Strawberry semalam murah gila. Sekilo RM10 tapi kita tak beli sebab lah beli cepat-cepat pula kan. Kita nak pergi beli hari ni. Misi hari ni kita nak beli strawberry, asparagus, ice plant dan
jagung tu pun tengok dulu. Jagung tu kita tak pasti. Jagung tak kot. Takut penuh kan. So strawberry lah kita extra kan. Tengok dulu kalau jagung buat satu. Tengok dulu lah macam mana. Okay. Makan. Dah bagi tester. Bismillah. Saya baik-baik sikit sebab keluar busuk ni. Okay, kita dah selesai membeli. Jadi sekarang adalah sesi manisan. So nanti untuk open house kita akan rebus jagung mutiara. Katanya kalau balik rumah rasanya lain, hantar balik ke sini. Okay, sekejap. Awak terlalang saya yang buat. Kilo strawberry, 3 plastik jagung, ada ubi kentang sikit, ada asparagus, ada ais plant 2 box. Buat dalam motor. Kita mana ya tadi? Dapat boleh tu. Minyak cukup. IC
Alhamdulillah. Okey tak? Ini peluk-peluk. Betul lah. Anjing tu tengok. Bongok anjing dia tu. Okey Kopi. Bila sama dengan demo saya